pada on the Civic FD ya. Kereta Civic FD ni dia keluar lama tu 2006 lagi, sampai 2012 dia punya last production dia keluar dia. Jadi check lah sebaik mungkin owner kereta ni tukar full set engine mounting. Lepas tu kita mari diagnose semualah 30 safety point dia. Jangan lupa ada pipe halus lah belakang ni, dia bawah intake ni, intake pembuka lah. Dia ada kebocoran pipe, jadi air tu lebih slow. So kita saja pada customer dia kena service dia punya tangki air ataupun kita panggil radiator, supaya perjalanan air tu tak sumbat sebab lama dah. Benda ni pakai air dia sebenarnya K20 molek kena pakai coolant, barulah coolant ni dia boleh kontrol kita punya kepanasan ataupun enjin suhu dia ni. So lagi mana pakai filter dia, filter kalau jenis works ke jenis heavy duty, check tengok jangan terlalu lama. Nampak dia punya air filter ni lama sangat dah ni, jadi lepuk dah. Dia punya ketah ni awak tapik udara sebenarnya, untuk udara masuk pergi ke bahagian throttle body ni. Jadi lah ni tak tapik mana lah, tunggu tengok lepuk dah ni. Sebaik-baiknya keseluruhan sistem lah kena cek molek dia. Okey, baik, boleh mari servis di Petronas Auto Expert Kota Baru.